dengan alasan berbanding hanya 100 orang yang dapat manfaat, lebih baik pada 600 orang. Ini adalah tindakan yang salah. Cadangan Kerajaan Negeri Terengganu yang bertindak mahu menarik balik tanah pertanian di Kampung Tebing Tembah, Paka Dungun untuk dijadikan rancangan tanah berkelompok, RTB telah melukakan hati pihak yang terlibat. Peserta projek kelapa pandan di kampung itu meluahkan rasa kecewa dan terkilan berhubung dengan cadangan tersebut kerana tanah yang diusahakan dirampas begitu sahaja. Seramai 96 keluarga yang terlibat terkesan dengan cadangan tersebut yang merupakan punca pendapatan bagi keluarga mereka. Betul, itu adalah hak milik kerajaan negeri, namun apa salahnya turun dan berjumpa dengan peserta yang terlibat? Apabila buat keputusan tanpa berunding dengan rakyat, sudah semestinya ramai yang kecewa dan terkilan. Apatah lagi, ahli politik atau wakil rakyat langsung tidak berjumpa dengan peserta yang terlibat. Lebih menyedihkan, permohonan untuk berjumpa dengan Adun dan memorandum bantahan sudah pun dihantar kepada Menteri Besar. Namun, malangnya tiada sebarang jawapan. Geng Kampung Baru, Rafidah Ibrahim ataupun Ustaz Muhammad Fawaz Makcan tak nak selami nasib rakyat di negeri Pembangkang. Yang ini terang lagi bersuluh status tanah pertanian tapi ditukar nak jadi perumahan. Sudah elok ditanam kelapa, kurang-kurang dapatlah imbangi permintaan kelapa semasa. Kalau buang pokok kelapa, kuranglah bekalan kelapa. Bila kelapa mahal, mereka juga bising. Dan siapa yang disalahkan? Kerajaan Madani juga. Tapi sebenarnya, walaupun diusahakan oleh rakyat, ia tetap tanah milik kerajaan negeri. Namun bukan begini caranya untuk mengambil semula hak mereka. Apatah lagi tanpa berjumpa dengan rakyat terlebih dahulu. Status pertanian boleh je nak tukar, tapi bayarlah premium yang ditetapkan. Mungkin juga rakyat di Terengganu meningkat dan disebabkan oleh itu Menteri Besar Terengganu mahu mengambil balik tanah tersebut untuk tujuan perumahan buat rakyat. Itu pun perkara yang ke arah kebaikan lah. Namun ada cara lain supaya peserta yang terlibat dengan projek kelapa pandan tersebut tak terkesan. Mungkin kerajaan negeri boleh ganti semula ataupun sediakan tanah lain untuk pertanian. Ataupun mungkin juga gantikan dengan tanah yang dijual dengan harga yang RM500,000 tu, walaupun harga sebenar bernilai RM29.3 juta kepada NGO Khairunisa.